Tubuh badan pun yolo juga. Orang cukup eci molek dia buat kira juga. Tubuh cik molek sabit orang lon ni gak dah. Duk jaga cik sungguh. Kena-kena demo nasi tak makan dah. Makan sekut bagi-bagi ringan gitu ya. Kena nak wiluk tubuh dia. Sebab dia tahu kata tubuh ni badan dia ni tempat orang tilik. Tu dia tempat orang buat kira. Sabit tempat perok. Tapi puasa dak. Kalau puasa pula molek baru tapi dak yang makan juga makan barang cocek-cocek. Jenis barang kok kedala ni pelik-pelik dah makan gitu mo yalah. Ada pun jenis nasi gapo pakai dak dah. Nak jaga takut cik jadi cik tujen. Ada cik tujen tak ada jalan ala bekaring. Pas lagi pula dah. Ingatlah Tuhan tak ada ambil buat kira juga situ weh. Tubuh dia molek, rupa dia molek, badan dia sedap, badan dia gagah, tak buat kira juga situ. Dua dah. Ada tengah hadis lagi dia kata lagi, tidak tilik lagi pada harta benda. Dah. Tuhan tak ada tilik. Pangkat tempat harta benda ni pun tempat manusia tilik juga. Dia orang kaya ada harta benda, orang buat kira selalu dah. Dia susah pakai miskin, orang tak buat kira. Sabit tu Nabi wa arifah hadis macam lagu ni untuk nak mati hak dia mau berpegang dengan harta, dengan pangkat dan sebagainya.